Alang-alang ada dekat Melaka ni, aku cuba nasi lemak Bang Sudu. Bang Sudu ni dulu pernah viral menjual nasi lemak di tepi jalan. Sekarang rezekinya murah, dah buka beberapa restoran ketika ini. Banyak jenis juga lauknya. Kita orang order nasi lemak ayam berempah dan juga nasi lemak sambal sotong. Dibuka setiap hari daripada pukul 8 pagi sehinggalah pukul 1 pagi. Jadi senanglah korang nak datang sebab buka setiap hari. Harganya pula kenalah dengan portionnya, ayamnya pun besar. Untuk parking kawasan ni agak terhad, jadi korang kena parking jauh lah sikit. Dekat luar tu hujan masih renyai-renyai, kita perkena dulu teh tariknya. Untuk sambalnya pula ada sedikit manis dan di hujungnya pedas. Menggunakan sotong kering. Walaupun sotong kering tapi dah direndam lama, dah menjadi lembut. Untuk nasinya pula sangat berlemak. Korang tengoklah sendiri, ayamnya besar kan? Lokasi di Bandar Hilir Melaka. Yang nak datang di bandaraya bersejarah ni, apa tunggu lagi geng? Boleh terus.